Perhatian kepada semua, sila tumpukan perhatian kepada video ini untuk simulasi laluan anda. Pelepasan larian akan bermula di hadapan pintu pagar B untuk semua peserta mengikut kategori yang telah ditetapkan. Selepas pelepasan, anda akan memulakan larian melalui jalan di hadapan SK Pengkalan, melepasi checkpoint 1 dan terus ke jalan lintasan Pegoh 2. Teruskan larian melepasi checkpoint 2 dan di persimpangan Pengkalan Prima, sila ikut laluan yang berbatu dan menuju ke checkpoint 3 dan 4. Apabila sampai di persimpangan besar berhampiran Gulf Village, anda akan menemui anggota rela. Ikuti arahan mereka untuk melintasi menuju ke checkpoint 5. Teruskan larian anda menuju ke Bandar Seri Botani mengikut laluan yang telah ditetapkan. Keselamatan anda perlu diutamakan. Di sepanjang trek, terdapat anggota rela, guru dan kaki tangan sekolah yang akan bertugas. Sila pastikan anda berlari di bahu jalan dan sentiasa peka dengan arahan petugas. Untuk murid perempuan, sila buat pusingan balik anda di laluan ini dan ambil getah penanda sebelum berpatah balik ke penamat. Untuk murid lelaki, teruskan larian menuju ke Eco Park Bandar Seri Botani dengan melalui checkpoint 8 dan 9. Di laluan ini akan ada 2 lokasi untuk anda ambil getah penanda sebelum menuju ke penamat. Sila pastikan anda keluar di kawasan ini dan teruskan larian anda. Ikut laluan bertar setelah anda sampai di laluan Harmoni 3. Teruskan larian hingga ke penamat yang berada di pagar. Ingat, sentiasa utamakan keselamatan diri sendiri.